Kita lanjut pembongkaran hari yang kedua, iaitu bongkar kelong ya saudara. Ini lagi nyabut tali ni, tali keliki. Ya, tali keliki saya tu. Saya cabutkan dulu untuk di tahun depan ya, tahun yang akan datang ni. Jadi pakai pemutar nyabut dia. Naklah pakai selam, takut nampak pula tak sampai. Nah, jadi semuanya nanti dibongkar. Ni pula kelak lama-lama ni kelak saya bongkarkan ya. Ogah gitu lah pokoknya. Nah, jadi ini tempat alat-alat makan. Alat-alat makan. Dan ini bot saya bot bapak saya ni saudara. Barang-barang pun dah okey. Jadi semuanya nak kita bongkarkan semuanya ni saudara ya. Jomlah kita bongkar sama-sama tak. Kita lanjut bongkarkan anak-anak kayu tu saudara. Kalau soal bongkar-membongkar ni paling cepat, paling mudah ya saudara ya. Tapi kalau buat baru, buat dari nol, bukan main susah payah. Kalau macam gini tinggal congkel-menyongkel je. Soal meroboh ni paling cepat, congkel-congkel. Meroboh sebelah sini lah dibongkar semua. Lanjut lagi yang sebelah sana ya saudara. Lanjut nanggal anak pemutar dulu saudara ya. Satu dah tercabut, lanjut pula lagi pangkung yang kedua ya. Anak pemutar ni harus dilepaskan ya, supaya kerja dia tu tak semak sangat. Capas kadang dia putus kepala. Macam-macam. Nah, jadi anak pemutar pun dah tertanggal semua. Lanjut lagi kami tu nyabut ataupun nyongkel anak-anak kayu ni ataupun anak kasau ni saudara ya. Kerana kelong nak dibongkar, jadi semuanya harus dibongkarkan semuanya ya. Jangan macam-macam. Nampak? Sabar dia tak tenang. Nampak? Masih berlanjut congkel-menyongkel anak kayu ataupun anak kasau ni saudara. Kerana nak dibuang je, nak dibongkar. Lepas tu dibuangkan lah saudara ya. Congkel. Lepas tu ambil kayu lebih kurang totalkan ke laut ya saudara ya. Tak tahu lah tu hanyut ke Korea ke Thailand ke Jepang, tak tahu lah tu. Okey, kita lanjut lagi bongkarkan dia punya atap ni. Ini tim bayaran ni dari Kentar Langgu saudara ya. Ada yang kenal Ban Dapiq ni, dia asli orang Centeng. Kata dia, saya tanya pernah balik ke Centeng, jarang kata dia. Yang macam-macam. Kalau alah gitu begitu mah, tolak aja. Kenapa ni? Kadang buat turun ni kadang bayar. Cakap banyak kan dia nak kata budak pandai. Padahal orang dah kata betul. Kalau lah soal bongkar ni paling suka terajang Ban Dapiq. Jangan macam-macam, pelan-pelan Ban Dapiq. Kalau soal meroboh ni aduh, paling suka. Jadi saya pun pangkuk tanggalkan anak kasau ni ya saudara ya, supaya atap ni semuanya bisa tercabut semua ya, bisa bongkarkan semuanya. Kanjang pula lagi Ban Dapiq lah, terang nampaklah lautan lepas tu ya. Jangan macam-macam. Nah, jadi masih berlanjut kami bongkar ni. Pokoknya hari ni harus siap ya. Bongkar dia macam mana cerita tak tahu lah. Kalau tak siap, lanjut pula lagi besok. Saya pun tahu benda yang saya kerja tu ya. Tengok mandor, pokok cepur. Yang macam-macam. Nah, jadi dinding yang sebelah laut ni saudara, semuanya dah selesai. Kalau untuk bongkar sebentar je. Kalau muat nak berhari-hari ni. Gila bongkar. Sampai ambil tim bayaran orang Kentar kan. Dapiq kerja dia. Kerja sebentar, ngopi terus. Jangan macam-macam. Tuan. Bongkar, terajang. Kalau untuk bongkar sebentar je, tak lama lah. Ini lagi lah ni, kerja sikit. Tapi kopi tetap. Baiklah saudara, jadi langsung je kita lanjut je meroboh rumah kelong ni ya saudara ya. Jadi kita pakai tolak je, tak payah diroboh-roboh, tak payah bongkar atap lagi, apa segala macam. Tinggal kita tebang je sudut ke sudut. Oh, gila neba, gila. Ayyak. Ayyak. Biar ni. Baji kita ni gemas tadi. Turun tak. Jadi tumbang ni macam gini pula. Ban Dapiq ni. Tak betul. Orang tekong tadi tu. Anu gitu. Tadi Ban Dapiq lari. Kau tekong kau nolak kan aku. Ban Dapiq lari ke sana.
Rumah dah tumbang. Tidak pun sampai. Pandai mau Melayu ni. Teruk mana pendek meroboh kata dia. Dia tengok gitu. Toh, dah hujan dah sampai tu. Itu lah. Rumah kelong pun lah diroboh. Hanyut tu mungkin hanyut ke Korea lah mungkin tu ya. Jadi kita lanjut bongkar pula. Kayu ni saudara ya. Ni bongkar. Cuaca pun biasalah ya. Kurang membaik ya. Jadi semuanya dah dibongkar situ bahagian. Malas lah. Ini semua dibongkar. Jadi lanjut lagi. Okeylah saudara, jadi singkat cerita, saya membongkar kelong saya tadi. Semuanya dah selesai dah. Tinggal ini je sikit besok dengan sama halang ni. Yang 5 batang ni. Lepas tu lepas atas ya. Ini nak bawa balik semua. Kayu api pun nak dibawa balik. Dan Jawa set. Badai. Jadi bapak saya tengah ambil bot ya. Nak munggah barang ke dalam bot ya. Aduh, panas banget ya. Badai. Nama-nama badaiku black ya jadinya. Black. Jadi besok pula kami sambung kerja lagi ya saudara ya. Lepas itu pengangguran beberapa bulan. Jangan macam-macam. Badai. Wah, badai. Wah, dia nampak langsung. Duyung guys, duyung. Duyung black mamba. Berenang kok di pantai. Di tengah laut lah, di tengah laut. Putar kebat tu. Putar kebat. Kacau. Kata-kata lu sebelum ni. Kata-kata untuk hari ini. Oi, badai. Badai. Dulu kerja, sekarang jadi pengangguran. Ada. Pekerjaan pun sudah selesai, bongkar. Waktunya kami balik ya saudara. Okey, kita lanjut. Besok pula lagi ya saudara ya. Kerana kami kehausan ni, tak ada keairan. Jadi kami harus kepulangan ya. Macam orang kepuasaan pula jadi dia. Macam-macam.